Dulu kita belajar sains macam hafal nota semata-mata. Sekarang KPM nak bawa balik semangat asal. Belajar tentang alam, manusia dan pencipta. Mulai 2027, murid darjah 1 akan belajar subjek baharu, alam dan manusia. Gabungan 4 subjek lama iaitu sains, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik. Beg makin ringan, subjek makin kurang. Dan yang lebih menarik, cara belajar pun berubah. Murid tak lagi sekadar dengar dan salin, tapi meneroka, bertanya, mencuba dan memahami bagaimana ilmu itu hidup dalam dunia sekeliling mereka. Setiap eksperimen, setiap lukisan, setiap lagu, semuanya ada nilai dan makna. Tahu tak, zaman dulu pun kita pernah ada subjek nama sama. Alam dan manusia diperkenalkan pada 1982 di bawah kurikulum baru sekolah rendah, KBSR. Cuma pada 1994, ia digantikan dengan nama Sains dan Kajian Tempatan. Sekarang ia kembali tapi dengan roh baharu. Kita tidak mahu lagi murid belajar tentang alam sekadar menghafal fakta, tapi sebagai perjalanan mengenal hubungan kita dengan pencipta, dengan manusia dan dengan alam semesta. KPM tak sekadar ubah buku teks, tapi cara kita melihat ilmu. Daripada hafal kepada faham, daripada fakta kepada makna.